tolong subscribe guys. Ingat tu. Okey, Assalamualaikum. Hari ni bertemu lagi di episod kali ini lebih mencabar. Mencabar, tak mencabar kira boleh dikatakan mencabar, iaitu kita dapat pemantauan di mana? Di Taman Seri Desa. Iaitu apa? Iaitu banjir. Kawasan ni selalu naik banjir, okey? Sekejap lagi kita layan video ni sampai habis. Jangan lupa saksikan. Sekarang kita sudah sampai. Allah itu. Ni bau sikit kita akan tunjuk. Ni bau sikit video dia. Jangan ikut depan ni. Ni mic. Cek. Kira hari ni paras. Kalau kita tengok dari sini dia agak menurun ya, sebab hari ni tak hujan. Mungkin esok pun tak hujan rasa. Kalau kita tengok, kalau kita tak tengok, kita pun tak tahu. Jadi kita tengok. Betul. Okey, untuk kali ini paras air agak menurun. Okey, agak menurun daripada tadi. Okey, jadinya kita ke lokasi seterusnya penempatan banjir. Okey, untuk malam ni kita tengok paras air agak menurun. Jadinya alhamdulillah dipermudahkan semua urusan kita. Kita harapkan supaya malam ni air terus surut lah. Jadi kita masuk lagi ke dalam, kita tengok bagaimana perkembangan seterusnya. Perkembangan selanjutnya paras air yang naik tadi ya. Sebab tadi petang tadi pada sebelah buat pemantauan air agak tinggi. Petang ni nampak macam sedikit surut. Alhamdulillah apa-apa pun. Okey. Sekarang kita berada di pusat pemindahan banjir. Sementara air dah surut, dah okey, baru depa akan berpindah balik ke halaman-halaman rumah depa, okey. Jadi inilah tempat-tempatnya, selesa, luas dan disediakan tandas sekali, makanan disediakan. Jadi selesa. Okey. Right. Okey, sekarang kita dalam perjalanan nak ke lokasi kedua, iaitu Sekolah Pekalan Jaya, Sekolah Rendah Pekalan Jaya, di mana di situ mangsa-mangsa terlibat banjir dan berkumpul di Sekolah Rendah Kebangsaan Pekalan Jaya. Jadi layan video ni sampai habis. Belum makan okey. Okey. Alhamdulillah. Ya, okey. Okey. Alung dah sihat Sihat, okey. Okey. Okey, alhamdulillah. Steel clashes, twilight echoes boom. Sons of war bear hopes flag high. March to fire, never shy. Battle drums pound in our hearts. Charge into fray, leave fear apart. Makan okey. Adik asrama ke? Nama Tafiz. Amin. Okey, ni salah satu mangsa yang kita dapat tangkap untuk hari ni. Tak ada lah, bukan. Okey, macam mana adik? Adik nama apa?
Aish. Ais. Okey adik Ais. Macam mana? Dah berapa juzuk dah? 22 juzuk. Oh alhamdulillah. 22 okey lah. Tahniah. Okey. Terima kasih adik. Kau pengat Osy? Allah, tak apa. Okey. Pakcik nak tebuk satu surah boleh? Pakcik nak tebuk satu surah boleh? Surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله. Okey, sadaqallahul azim. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih adik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Ustaz, sedih sangat. Tolong subscribe guys. Ingat tu.